Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pelbagai nikmat yang tidak terbilang, tidak terhingga, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita telah pun masuk ke dalam Zulhijjah, bulan Zulhijjah yang merupakan bulan kemuncak untuk musim haji. Dan kita semua tahu bahawa dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberi ruang kepada kita untuk melakukan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita musim-musim untuk beribadat. Antara musim itu ialah musim yang lepas, musim puasa, musim As-Siyam, Ramadan. Okey. Kemudian kita selepas itu masuk ke dalam satu musim yang baru, iaitu musim haji. Okay, musim haji bagi mereka yang pergi haji, amalan-amalannya banyak. Okay, yang khusus dilakukan di Mekah dan sekitarnya. Kemudian musim haji juga merangkumi mereka yang tidak pergi haji, mereka boleh juga melakukan amalan-amalan yang salih. Okay. Dan kita semua maklum bahawa Nabi SAW telah mengatakan di dalam hadis yang bermaksud semua amalan yang bermaksud amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun tiada satu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 10 hari ataupun 10 siang pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi inilah satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kita perlu mengambil kesempatan ini, buatlah sebanyak mana amalan-amalan yang salih. Buatlah amalan-amalan yang salih dan carilah kualiti dalam melaksanakan amalan itu. Dan amalan ini umum. Ada orang tanya kepada saya, apa nak buat bulan 10 Zulhijjah yang pertama ni, boleh tak nak puasa semua sekali? Saya menjawab, adakah puasa itu termasuk dalam amalan yang salih? Jawapannya ya. Jadi silakan. Tetapi sudah tentu bukan pada hari yang ke-10. 1 sampai 9 boleh bagi orang yang tidak buat haji, dan kalau yang buat haji pula 1 sampai 8. 9 tu dah tak boleh lah, kerana dia dah orang yang buat haji tidak berpuasa pada hari Arafah. Jadi 9, 10, 11, 12, 13 kita tak buat haji bagi yang buat haji. Kita tidak puasa bagi orang yang buat haji. Maaf. Dan untuk yang tidak buat haji, maka dia boleh puasa pada hari yang ke-9 ataupun sebelum tu lagi, 1 hingga 9. 10 tidak boleh berpuasa, 11, 12 dan 13 juga tidak boleh berpuasa, kerana kebanyakan ulama meletakkan perkara itu masih lagi dalam kategori ayyamul id, hari-hari raya, untuk kita umat Islam. Bahkan dalam hadis Nabi dinyatakan ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Bahawa hari-hari itu 10, 11, 12 dan 13 adalah hari untuk makan, hari untuk minum dan hari untuk berzikir. Dengan takbir yang setiap seorang daripada kita pun mungkin telah biasa dengan takbir-takbir itu. Apa yang ingin saya tekankan untuk kali ini, untuk rakaman kali ini, ialah berkenaan dengan haji itu sendiri. Dari sudut hikmah ataupun apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada haji, bukan dari sudut hukum hakam. Saya rasa sudah banyak kursus-kursus yang dibuat untuk mereka yang nak pergi haji. Jadi yang di sini saya nak fokuskan kepada hikmah daripada haji. Bukanlah satu perkara yang begitu rumit untuk difahami, tetapi sekadar untuk memberi sedikit semangat, dalaman, inspirasi dan juga kerohanian untuk mereka yang bakal melaksanakan haji jika sempat melihat rakaman ini. Pertama sekali, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam suratul Baqarah, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui, yang tertentu. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka sesiapa yang menentukan untuk melakukan haji, maka hendaklah dia tidak melakukan rafath, iaitu amalan-amalan mendekati pasangan, wala fusuq, tidak juga melakukan amalan-amalan yang fasik,
Dan yang ketiga ialah wala jidal, dan hendaklah dia menjauhi daripada jidal, iaitu persengketaan fil hajj, semasa dia melaksanakan haji. Ini semua tidak menunjukkan tiga amalan ini diharamkan pada masa itu. Okey, ada amalan, contohnya kalau rafath adalah amalan mendekati pasangan. Ini tidak dibenarkan, walaupun kalau seseorang itu mempunyai pasangan yang sah, di waktu-waktu yang lain dibenarkan. Okey, selagi mana bukan dalam haid ataupun bukan semasa datang bulan, tak ada masalah. Selagi mana tidak mendatangkan mudarat, seperti tidak ada sesiapa yang sakit di antara suami isteri itu, maka tidak ada masalah, halal hubungan itu. Tetapi bila masuk ke dalam bulan haji, bila bermula daripada ihram sehingga tahallul, tidak dibenarkan. Ini semua adalah untuk supaya orang yang melaksanakan haji ini benar-benar fokus kepada amalan yang khusus ini. Kenapa kita sebutkan khusus? Kerana tidak boleh dibuat haji di Shah Alam, tidak boleh dibuat di mana-mana kota Islam yang lain, Istanbul, Manila dan sebagainya, tidak. Tetapi saya tersebut tadi Manila kota Islam, pasal asal Manila adalah Amanullah, itu asalnya sebelum ditukarkan kepada negeri yang tidak berunsur Islam. Tak apalah, itu bukan ceritanya. Saya nak ceritakan di sini bagaimana tadi amalan mendekati pasangan dibenarkan dengan situasi yang tertentu. Okay? Tetapi bila masuk musim haji, walaupun suami isteri itu datang untuk melaksanakan haji, datang bersama, mereka tidak boleh melakukan rafath. Mereka tidak boleh melakukan amalan-amalan mendekati salah satu dengan yang lain. Okay? Jadi tujuannya adalah untuk memfokuskan amalan kita untuk melaksanakan haji. Wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh juga mereka melakukan amalan yang fasik, okay, pergaduhan, mencaci dan sebagainya. Sebab itu siapa yang nak pergi haji, tinggalkan di belakang amalan-amalan, perkara-perkara, pemikiran-pemikiran yang boleh menyebabkan pergaduhan, tinggalkan. Okay? Wala jidal, perdebatan ataupun percakaran dari sudut percakapan perlu juga ditinggalkan. Tetapi di sini Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau telah mengatakan kalau jidal dalam bentuk yang baik untuk menyampaikan kebenaran, tidak ada masalah. Contohnya macam kelas kita sekarang ni, sekiranya ada interaksi, okay? Saya menceritakan tentang, katalah nanti bila saya pergi haji, saya menceritakan kepada jemaah berkenaan dengan amalan-amalan yang dibuat pada hari-hari Mina, okay? 10, 11, 12 dan 13. Jadi kalau ada yang berbincang dengan saya, okay, dengan cara yang baik ataupun berdebat, dia tak tahu, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya, apa boleh tak begini, boleh tak?" Jadi kita pun ada satu proses interaksi, okay, yang boleh disebut sebagai jidal, kerana saya akan menegakkan dengan hujah, dia pun akan mendengar, dia mungkin ada salah faham, dia menceritakan kembali salah fahamnya. Kalau dengan cara yang baik, tidak ada masalah. Okay? Kalau dengan hikmah, dengan cara yang baik, tidak ada masalah. Kemudian wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, apa sahaja yang kamu lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentangnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita, amalan haji ini adalah satu amalan yang sewajarnya menjadikan kita seorang yang mukhlis, seorang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, jangan harap balasan daripada orang lain. Wa ma taf'alu min khair, apa yang kamu buat di antara amalan yang baik, jangan diharap balasan daripada orang lain, jangan diharap habuan, tetapi haraplah hanya daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey, cukup sekiranya amalan yang kita buat itu amalan yang baik, Allah mengetahuinya, jangan risau kalau orang lain tidak tahu. Okey, jadi ini satu perkara yang cukup penting, perlu ditekankan. Sebenarnya banyak ditekankan perkara ini dalam begitu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tetapi alhamdulillah sekarang ni kita berada di musim haji, dan saya rasa di kemuncak musim haji, dah dekat-dekat dengan, dah masuk pun dah saya rasa sekarang ni dah 2 ataupun 3 hari bulan dalam Zulhijjah. Jadi di sini kita perlu meletakkan satu penanda aras untuk kita menaikkan lagi kerohanian yang ada pada kita. Antaranya ialah dengan melakukan amalan yang baik. Wa ma taf'alu min khairin, dan tidak kamu melakukan amalan yang baik. Jadi kita kena melakukan amalan yang baik. Kecuali apa? Kecuali Allah mengetahuinya. Jadi bila dah buat amalan yang baik, pastikan
Yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah memang mengetahui semua benda, tetapi di sini ertinya yang lebih khusus lagi ialah agar Allah mengetahui kita ikhlas melakukannya. Okey. Seperti kalau kita nak bincang sedikit berkenaan dengan 3 orang lelaki yang masuk ke dalam gua untuk berehat, tiba-tiba batu menutup pintu gua. Mereka menggunakan amalan-amalan yang mana mereka mengetahui bahawa amalan mereka itu adalah sebenar-benarnya dibuat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan Allah mengetahui daripada mereka bahawa mereka ikhlas. Okay, mereka bertawassul menggunakan amalan itu untuk minta daripada Allah agar mengeluarkan mereka daripada pintu, daripada gua itu dengan mengalihkan batu yang besar daripada pintu gua. Okey, saya nak ceritakan di sini secara ringkasnya ialah amalan yang baik, jadikanlah amalan itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kisah kalau orang lain tak tahu amalan itu. Okey, kalau orang lain tahu juga, tetap kita kena perbaiki semula niat kita bahawa bukan untuk dia tahu. Ada amalan-amalan memang solat dekat masjid memang orang tahu, tapi adakah kerana itu kita menjadikan tujuan saya untuk dia? Tidak. Dia tahu ke dia tak tahu, tetap saya akan solat. Okey, kalau kita memang nak bagi sedekah, ada kita lalu sebelah tabung masjid nak bagi sedekah, takkan kita nak letak kain kan, kain ihram ke apa, tutup, letak, orang tahu juga kita letak. Okey, jadi itu tak perlu, tetapi kita buat atas dasar Allah yang menjadi ghayah kita, Allah yang menjadi tujuan kita, bukannya manusia yang melihat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan hendaklah kamu mengambil zad, iaitu bekalan. Okey, dan ini semua menunjukkan bagaimana agama Islam adalah agama yang menitik beratkan kerohanian dan juga fizikal. Kerohanian dan juga fizikal. Kerana dalam satu asar, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah telah melihat satu kumpulan yang tidak membawa bekalan, tak bawa bekalan makanan semasa mereka menunaikan haji. Jadi Umar mengatakan, manakah makanan kamu semua? Maksud asarnya begitu. Jadi mereka mengatakan, kami adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi Umar mengatakan apa dia? Kamu semua adalah golongan yang mutawakilun, bukannya mutawakkilun. Mutawakilun daripada akal, daripada makanan. Okay, kamu pandai makan apa yang orang bagi, tetapi kamu bukan orang yang mutawakkilun, iaitu yang berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi perbuatan itu dikecam oleh Umar bin Al-Khattab kerana itu menyalahi ayat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan ambillah bekal. Okey, untuk melaksanakan haji, maksudnya bukan untuk haji sahaja, ambillah bekal untuk puasa, bekal untuk solat, bekal untuk apa sahaja amalan-amalan lain. Kita perlu ada bekal, kita kena usaha untuk dapatkan bekalan fizikal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya bekalan terbaik adalah ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini meletakkan dua. Okey, boleh difahami daripada potongan ayat ini, dua bekalan perlu ada. Juga kita sandarkan kepada asar yang kita bacakan tadi, dua bekalan perlu ada. Juga kepada apa dia ayat dalam surah, okey, ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, surah Ali Imran ayat yang ke-97, kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Okey, dan bagi Allah, okey, ke atas manusia, maknanya wajib ke atas manusia untuk melakukan perkara ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Melakukan haji. Okey. Tapi untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Okey, kita boleh kaitkan iaitu mereka yang ada bekalan. Mereka yang ada bekalan duitnya ada, bekalan makanannya ada, dia mampu, bekalan kesihatannya pun ada juga, dia mampu. Tapi kalau bekalan duit tidak ada, bekalan kesihatan tidak ada, bekalan makanan semua pun tidak ada, maka tidak wajib ke atasnya. Okey? Jadi boleh dikaitkan bahawa tazawwud, membawa bekal, merangkumi bekal yang fizikal dan juga bekal yang fizikal, lawannya ialah kerohanian, bekal rohani, kerohanian, iaitu at-taqwa. Dan at-taqwa perbincangan yang cukup menarik. Kita boleh bagikan pada dua. Pertama ialah takwa dari sudut perasaan.
Yang kedua ialah taqwa dari sudut praktikal perbuatan. Taqwa dari sudut perasaan ialah seperti yang Umar bin Al-Khattab tanyakan kepada seorang sahabat. Tanyakan kepada seorang sahabat Nabi, bagaimana apakah yang kamu faham tentang taqwa? Okey, sahabat itu kalau tak silap saya Ubay bin Ka'ab. Okey. Kalau tak pun, kalau silap pun kita boleh baiki nanti kemudian. Tetapi bila Umar tanya kepada sahabat ini, maka sahabat itu bertanya, "Wahai Umar, tidakkah engkau pernah melalui satu jalan yang penuh dengan duri?" Jadi Umar mengatakan, "Ya, pernah." "Apakah yang kau buat wahai Umar?" Jadi Umar mengatakan, "Aku berhati-hati, aku tarik sikit pada seluar aku ini dan aku berhati-hati untuk meletakkan tapak demi tapak agar tidak terkena dengan duri yang bersepah ini." Jadi sahabat tersebut mengatakan, "Zakat taqwa." Itulah dia ketakwaan. Perasaan kita bila nak melakukan sesuatu halal haram, halal haram. Yang halal baru letak tapak kaki, kalau yang haram tidak diletak. Kerana ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketakwaan dari sudut perasaan. Kemudian takwa dari sudut yang kedua ialah takwa dari sudut praktikal. Okey, dari sudut praktikalnya takwa ialah apa yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Okey, fi'lul ta'at wa tarkul munkarat. Okey, fi'lul ta'at wa tarkul munkarat, al-ma'asi, melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dua benda ini mesti jalan sekali. Dia tak boleh, contohnya seseorang tu hatinya telah agak bersih, jadi dia pun dapat merasakan yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tak solat. Tak boleh begitu. Kan, mungkin ada dalam masyarakat Islam orang yang bila membuat kebaikan, bila hatinya dah bersih, dia dapat merasakan kebersihan hatinya. Tetapi bila ditanya kepadanya, "Kenapa tak solat?" Dia kata, "Solat dah tak wajib lagi pada saya. Saya dah sampai maqam yang tinggi, peringkat yang tinggi, tak perlu solat lagi." Itu adalah fusuk, itu adalah zindiq, satu kefahaman yang melampau dan sesat dalam memahami ajaran Islam. Okey, jadi kita kembali kepada ajaran yang sebenar. Takwa itu ialah perasaan. Nak buat sesuatu kena ada perasaan. Perasaan, keyakinan dalaman hati kita bahawa kita buat kerana Allah mewajibkan. Kita sembelih, bagi yang tak pergi haji, kita sembelih di sini. Kenapa? Kerana Allah mewajibkan. Ataupun mengikut satu pandangan, Allah menjadikan amalan itu, amalan sembelihan korban itu sebagai sunat, muakkad. Tak ada masalah. Ambillah salah satu daripada dua ini. Tetapi yang pentingnya ialah bila dibuat perkara itu, mestilah ada perasaan. Okay? Bila saya sembelih, maka ini adalah kerana Allah. Bukannya saya sembelih kerana orang sembelih saya ikut, tidak. Okay? Dan sembelihan itu juga mestilah mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi saya rasa ada rakan-rakan yang akan daripada ustaz-ustaz kita dari ilmuwan Malaysia akan membuat satu program sembelih ataupun korban mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kita boleh rujuk melihat di sana bagaimana cara sebenarnya untuk melakukan perkara itu. Okey, pisau itu mestilah pisau yang cukup tajam, bukannya pisau yang letak 2-3 kali pun masih lagi tak bergerak, kan. Jadi kambing tu kambing tu memang dah mati sebelum disembelih pun dia dah mati dah. Dia dah kecup perut, kan. Jadi bukan yang tu. Okey, kita sembelih sekali selesai, alhamdulillah. Okey, bukannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak jalan-jalan juga. Okey, itu adalah penyiksaan kepada binatang yang dilarang oleh Islam. Wattaquni ya ulil albab, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi terakhir di sini, dan bertakwalah kamu semua kepada aku wahai orang-orang yang mempunyai kefahaman. Okey, ulul albab. Jadi adakah kita nak bertakwa kepada Allah ataupun kita nak bertakwa kepada orang lain, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala? Takut pada siapa? Okey, rasa hebat, nak rasa hebat pada siapa? Adakah kita nak merasakan hebat itu kepada orang lain? Okey, manusia biasa, tinggi macam mana pun dia tetap manusia biasa, melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu masalah yang besar, perlu ditangani dengan sebenar-benarnya, kerana orang yang dapat menangani perkara ini, iaitu dapat melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah orang yang
people of understanding, ulul albab, orang yang mempunyai kefahaman terhadap agama Islam. Dan akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan memberikannya kefahaman dalam agama. Nampak? Sama di sini. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang mempunyai kefahaman. Jadi saya rasa itu sahajalah buat masa ini. Sedikit sebanyak tentang aspek yang berbeza sedikit, bukan dari sudut hukum hakamnya, tetapi dari sudut pengisian kerohanian bagi mereka yang ingin melaksanakan haji. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.